Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke YouTube Faiz Imran Channel. Okey, hari ni berapa? 26 hari bulan 9 2025 aku nak bergerak ke Gopeng Perak untuk kursus lanjutan penyelamat Malim Gunung Putanan. So, ni dah lambat Tadi aku keluar rumah pukul 3 petang 3 petang keluar rumah, pergi makan, isi minyak kereta, beli barang-barang ubat, insulin apa semua kan. Lepas tu bini aku call, kereta Viva apa tak boleh buka, dia punya unlock, kereta stuck dekat Maxmart sebelah kedai Aceh tu kan. Aku pergi rescue apa semua, settle kunci tu, dapat gerbuk, alang-alang dah masuk asar. Aku solat asar terus, dah pukul 5 dah, masih dekat Bandar Seri Alam lagi. Tadi keluar pukul 3, ni pukul 5. Ada hikmah aku macam mana, kenapa Allah lambatkan perjalanan aku tu kan. Dah keluar rumah pukul 3 nak pergi Perak, lepas tu buat urusan lambat. Bini aku stuck dekat Maxmart. Sekarang dah pukul 5:03 minit. So aku dah ready lah, dah siap solat kat rumah semua. Jom kita gerak ke Perak. Tapi sebelum tu, kalau sempat aku nak singgah Manas dekat Kuala Linggih, Melaka. Mungkin pukul 8 malam sampai. Nak jumpa Syikina sebab Syikina akan bergerak ke Bintulu malam ni pukul 2 pagi. Besok dia gerak pergi flight dia 6 pagi, jadi dia gerak Izzat hantar ke airport KLIA 2 pagi daripada Manas. Jom kita gerak sana, let's go. Okey, 3 pagi kau Manas nak gerak. Kita sambung perjalanan ke Perak Gopeng. Ibu Abah Hijab Syikin akan meneruskan perjalanan ke KLIA 2. Penuh dengan kotak di dalam ni. Ya nah. Okey guys, sekarang 3:08 minit pagi aku dah bergerak daripada Romanas ke Gopeng Perak. Ni nak bergerak ke highway lah. So ibu Abah Hijab Syikin pun dah bergerak ke KLIA 2 flight dia orang pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah lah, semoga urusan kita semua dipermudahkan. Jom kita teruskan perjalanan sambil layan movie. Aku ada lebih kurang 3 jam lagi untuk sampai. Hari ini adalah hari kursus Malim Gunung Penyelamat. Jom, let's go. Okay guys, sekarang ni 5:43 pagi. Aku dah semakin hampir untuk sampai ke RNR Tapah Manghala Utara. Lebih kurang 7 minit lagi akan sampai. 7 minit lagi sampai RNR Tapah. So aku plan sampai sana, aku nak solat subuh dulu, lepas tu balik kereta tidur sekejap lah. Tidur dalam pukul 7 pagi. Aku nak mandi tu, sarapan apa semua dah siap. Atau aku bergerak ke itulah Natasha Caravan Campsite. Jom let's go. Antuk mata rabak ni. Okay guys, selamat pagi Alhamdulillah 6:44 pagi. Aku dah selesai solat subuh dekat RNR Tapah. Kemudian dah siap mandi, dah tukar baju semua. So 6:44 ni aku nak tidur sekejap lah. Dapat masa ni tidur kejap. Pukul 8 pagi aku bangun. Aku nak makan kat sini je, sarapan. Lepas makan aku nak terus bergerak ke Natasha Caravan Campsite lah. Kita punya camp untuk kursus Malim Gunung. Jom kita tidur dulu, let's go. Okay guys, sekarang dah 7:49 pagi. Aku cuba tidur lah, mata penat, tapi tak boleh tidur nyenyak sangat lah. Lebih kurang ni kita jaga-jaga juga ni. Dah terang dah 7:50. Aku nak pergi sarapan jap. Nanti dalam pukul 8.30 aku nak gerak ke campsite tu lah. Jom. Dah terang dah, sementara orang belum ramai ni. Jom lah. Okay guys, 8:22 pagi. Jom kita gerak ke Natasha Caravan Campsite. Kita nak kena isi minyak dulu kat Shell.
lebih kurang 30 minit jalanan daripada sini ke campsite. Jom, let's go. Okay, jom kita teruskan perjalanan ke tapak kursus Malim Gunung Perhutanan Penyelaman di negeri Perak. Let's go. Okay guys, kita dah sampai ke campsite. Kita 9 pagi dah sampai. InsyaAllah lah, ni tempat dia, Zaranya Caravan Park. Jom kita tengok tempat dia. Okay, sampai. Itu dia kursus Malim Gunung kat ni pagi. Dah nampak dah sungai yang kita akan buat aktiviti. Kena rendam kat sini guys. Mantap snack dia. Okay guys, alhamdulillah dah siap daftar. Sekarang kita tunggulah program seterusnya. Nak tahu kereta ya. Bila dah rekod dah. Okay guys, semua peserta Malim Gunung dah siap pasang kemah masing-masing tempat kami bermalam. Alhamdulillah tak payah pasang fly lah sebab dah ada kemah putih ni. So kalau hujan pun tak apa risau Jom tengok katil aku. Katil aku malam ni untuk 5 malam bersama dengan MGP Selangor AP. Okay, kejap lagi 1 tengah hari kita pergi makan. Ya tuan-tuan, untuk datang resmi selama 6 hari. Apa yang rasa benda tu untuk 6 hari. Okay, semua rasa dah pernah. Okay, kita tengok ini ketinggian dia. Kita tengok dulu dekat dengan dia, kita sudah sikit. Itu first safety. Jalan ni dah berubah. Tanya tuan-tuan, dan juga ini adalah seri lanjutan untuk penyelaman. Sampai aku tu. Wait. Okey tuan-tuan. Yang di belakang ni kita panggil Eddie. Yang di belakang ni panggil Eddie. Double safety ni kita tu boleh? Sekejap. Ni dia flanking tadi. Tuan-tuan. Lulus kursus ni kena lulus basic life support Okay, boleh. So okay guys. Sekarang pukul 7 malam Alhamdulillah aku dah selesai mandi dah habis mandi, dah siap-siap. Sekarang ni tunggu waktu maghrib lah, nak solat maghrib. Ini hari kedua dekat Natasha Caravan Campsite. Hari kedua berkursus, besok hari ketiga. Sekejap Okay, besok adalah hari terakhir yang memboringkan. Aku memang tak suka lah kelas-kelas ni. Sebab kelas-kelas teori ni mengantuk mengantuk gila. Kemudian lusa baru kita ada full kelas daripada pagi sampai petang, aktiviti praktikal lah.
kat sungai 2 hari. Yang tu best. Okay, jom. Tunggu maghrib. Tes ujian. Muhammad Asmi Hakimi. Sesi praktikal ujian CPR dengan menggunakan mesin AED. Muhammad Nur. Push-walk. Kenalan Nama juga dia duduk sharing, tapi dia pick kita matikan. Ini lowering, kita nak turunkan penyelamat dengan stretcher. Untuk TSO kat atas. Communicate. Okay. Kalau kata ada set, tuan pakai set lah. Yang tadi. Okay guys, alhamdulillah 8.05 malam ini malam ketiga aku dekat sini kursus lanjutan Maling Gunung Penyelamat alhamdulillah. Pagi tadi kelas teori, belajar buat ikatan simpulan, belajar menyelamat ke arus deras tapi secara teori lah. So besok hari Selasa dan Rabu kita akan main air, main sungai satu hari, pagi sampai petang. Rabu bersama, pagi petang. Kita akan buat praktikal, secara praktikal asas penyelamat dekat arus deras, ikatan dan simpulan sekolah. Malam ni tak tahu ada rokol ke tidak. Malas malam ada rokol tengah tidur kita orang tidur awal dalam pukul 12 tidur. Lepas tu 1.20 tak silap 1.20 pagi dia bakar macam bola 3 kali. Semua bangun menggelupur semua beratur tapi lambat sikit lah, dalam 13 minit tu baru dapat kumpul semua. Biasa kena bumping apa semua tengah malam buta. So bersurai tidur balik. So malam ni tak tahulah ada rokol ke tidak daripada Jabatan Bomba. Kita tunggulah. Ni aku tengah tunggu kelas dah habis, dah solat maghrib semua alhamdulillah. Lepas kelas baru solat isyak. Yang ini dia ada boring dan ada base, ada boring khusus ni. Cuma dia tak strict sangat macam lanjutan perhutanan Macam kat Belumut tu banyak strict, banyak benda tak best. Tapi makan best Belumut. Catering dia memang tu baik. Kat sini catering dia boleh lah okey, boleh makan. Tapi nak lawan yang kat Belumut tu tak dapat lah. Belumut tu power catering dia. Okey, jom kita gerak ke Dewan lah. Kelas 8.30 sampai 11.30. Let's go. Apa qualification tuan-tuan nak? Betul? Jadi antara qualification so hari ini juga saya dapat task daripada trainer untuk membentang mengenai tajuk personal physical preparation. Dia macam ni. Bawa bomba tak bangun ke apa.
Dah sampai campsite. Sama pusing kita. Okey, sama. Abang. Kita makan rumah dia. Betul. Go through. Slow fire. Jangan kita boleh. Go. Habis peksa dengan Cik Din Cik Din alhamdulillah, Cik Din lulus. Mantap Cik Din, mantap. Okay, alhamdulillah guys, baru selesai ujian tali Aku kena dengan pegawai bomba Cik Din. Alhamdulillah 5 simpulan je selesai. Aku kena buat butterfly, beritahu fungsi dia, lepas tu reef knot, lepas tu bowline, lepas tu ranger seat, dan last sekali chain knot. Alhamdulillah semua settle 5. Jom kita boleh hoha steady. Kepala air is coming. Tiga. MDP Penyelamat Siri ke-10 2025. Ya, dah hilang. Tadi ingat cliff. Selalu buat. Okey. Teruskan sebab malam tali penting. Okay guys, selamat malam Okay, ini malam terakhir aku dekat Zaranya Caravan Park. So malam ni kita tengah bincang baru lepas buat presentation. Kita tengah bincang untuk buat simulasi besok simulasi penyelamatan dekat air. Okay, aku dapat jadi line up backing. Ada senario dia lah. Kita tengoklah macam ni besok. Tak apa pula penat lah. Siang tadi main tali, tak cukup tidur. Malam ni kita tidur terawal sikit lah. 12.53 dekat pukul 1 Ok lah, dah mau tidur lah. Main bola tengah briefing, tengah bincang lagi untuk program esok, last day. Masuk dulu lah, jom.
Let's go. Bye. Biar tinggal dia. Masuklah dia. Bangsa biar dulu. Nanti bangsa dengan guide plus. Bukan. Dia begini. Bangsa akan evacuate dulu. Jadi ni dia kumpulkan line up dalam keadaan bersedia. Baik, boleh. Seorang. Yang tu tinggal. Bawa beg semua, bawa beg. Beg ni semua bawa. Kenapa? 12 Boleh je, okey je. Apa dia? Jasmine, jangan asyik ambil gambar. Tengok. Ni dekat ni. Robert tingkat dulu. Bagi dia. Jangan ganggu dia. Okey, Robert ready. Khusus penyelamat MGP siri ke-10. Mandi. Ikut mana gerak Banyak lagi jom dia nampak dia. Nampak lagi jom lah. Dia nampak. Majlis merasmikan penutup program pembangunan kemahiran MGP lanjutan penyelamat JPSM siri 10 tahun 2025. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin serta para maling gunung kehutanan kita kekal di tempat duduk. Okay guys, alhamdulillah tadi 3.30 tepat dah tamat majlis penutup kursus lanjutan maling gunung kehutanan untuk penyelamat bagi tahun 2025, dan ini adalah kursus yang terakhir untuk tahun ni. So aku dah upgrade lesen maling gunung ke level 3 Allah, 6 hari kejap masa berlalu. Okay, sepanjang yang aku tunjuk dekat dalam video ni, itulah antara serba sedikit aktiviti dan juga modul pembelajaran dalam kursus maling gunung penyelamat kali ni. Kalau dulu tu kursus perhutanan kan, yang ini penyelamat. Okay, dah lah, aku pun nak driving. Mungkin aku nak gerak ke Gopeng dulu, bandar Gopeng ke cuci baju. Lepas cuci baju mungkin akan bergerak ke RNR Rawang untuk bermalam kat sana. Besok pagi baru kita berjalan ke KL lah. Okay, jom. Jangan lupa lah like dan subscribe Faiz Channel. Kita jumpa di episod lain, InsyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.